Selamat pagi, hari ini saya akan membentangkan tajuk penggunaan dana. Terdapat 3 penggunaan iaitu keperluan semasa, keperluan jangka pendek dan keperluan jangka panjang. Yang pertama, keperluan semasa. Keperluan ini digunakan untuk membiayai aktiviti urus niaga harian dan menyelesaikan akaun belum bayar. Keperluan ini juga untuk memastikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar. Contohnya, membayar baki hutang kepada pembekal bagi mendapatkan bekalan yang seterusnya. Yang kedua iaitu keperluan jangka pendek. Ia merupakan keperluan pembiayaan perniagaan dalam tempoh kurang daripada setahun yang digunakan untuk membiayai keperluan modal kerja atau operasi perniagaan. Contohnya, membayar perbelanjaan operasi harian seperti gaji pekerja, sewa dan utiliti. Keperluan ini juga untuk menguruskan inventory iaitu membeli atau menambah stok bahan mentah dan barang siap untuk memenuhi permintaan semasa. Yang seterusnya ialah keperluan jangka panjang. Keperluan ini bertujuan membiayai perbelanjaan modal, aset tetap seperti tanah, bangunan, jentera dan pelaburan strategik untuk pertumbuhan perniagaan. Ia melibatkan jangka masa yang melebihi setahun. Ia juga penting untuk pengembangan perniagaan, peningkatan keupayaan produksi, dan menguruskan projek besar serta simpanan persaraan yang stabil. Sekarang saya akan menjelaskan jenis penggunaan dana termasuk keperluan semasa, keperluan jangka pendek dan keperluan jangka panjang. Yang pertama, keperluan semasa. Keperluan ini merujuk kepada peruntukan kewangan jangka pendek yang kurang setahun untuk operasi harian perniagaan seperti membeli bahan mentah bagi memastikan aliran tunai lancar. Ia penting untuk menampung perbelanjaan operasi, mengurus modal kerja dan mengekalkan kecairan. Yang seterusnya, keperluan jangka pendek. Penggunaan dana ini bertujuan membiayai keperluan operasi harian, modal kerja yang matang dalam tempoh kurang setahun. Ia melibatkan perbelanjaan hasil yang berulang seperti pembelian inventory, pembayaran gaji, utiliti dan akaun belum bayar bagi memastikan kelangsungan perniagaan. Yang terakhir, keperluan jangka panjang. Dana digunakan untuk membeli aset yang tidak mudah ditukarkan kepada tunai, seperti tanah, bangunan, mesin dan kenderaan untuk kegunaan jangka panjang. Pelaburan jangka panjang iaitu membeli sekuriti seperti saham atau bond syarikat lain untuk mendapatkan pulangan pelaburan. Itu saja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih.